Cuba bayangkan kita ni nak cari rezeki. Persaingan banyak orang. Persaingan dengan apa? Banyak orang. Banyak orang. Jadi bila Adil beri peluang untuk buat live, kena semangat. Sebab nanti kalau suatu hari nanti abang matilah esok lusa. Cakap Amayan, tak payah pegang beg. Amayan cakap 2 minit. Cakap 2 minit. semangat sikit Amayan. 1, 2, 3. 2 minit. So itu je. Kita lagi 2 minit. Jadi korang patut dapatkan sekarang juga. Okay. Sekarang kita ada promosi. Okay, so yang ni adalah warna kaki. So, warna kaki so cantik as well. Like I say, yang ni sesuai kalau korang have like a more minimalist closet juga. Lepas tu, yang ni pun boleh sling, shoulder, ataupun yang ni pun boleh tutup membuat untuk dinner juga. This is just like normal shoulder. Cause I know girls, korang memang suka shoulder macam ni tak korang? Korang, macam ni Abang Hajar Amayan ni. Sangat-sangat Amayan kalau cantik dia kawan korang. hebat rambut tu betul dulu. Okay? This is the design. sama It's betulkan a very rambut dulu. evergreen design. So, yang pun boleh pakai for a very Chef. long time. Okey, Abang Hajar yang Amayan, kita sama-sama berniaga. Kita nak beranak ni tak ada orang bantu kita. Kita kena ke depan Kita kalau berniaga ni Amayan tengok. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada yang bantu Papa. Papa sekarang ni ranking di Malaysia tengah buat live untuk jualan nombor 1. Alhamdulillah. Okey, nombor 1 Papa, nombor 2 Mama, nombor 3 korang tengok sendiri. So hari ni kita nak tunjukkan kepada anda, saya nak training anak-anak saya untuk belajar, untuk berjaya. Terima kasih yang support. Dan hari ni kita nak bagi promosi. Ya, so Abang Ayan kena jadi anak yang hebat, Cez kena jadi anak hebat. Kenapa Abang bising? Sebab Abang nak Abang Ayan dengan Cez jadi orang yang hebat, anak yang boleh ke depan, anak yang bersemangat, anak yang bersaing secara sihat. Bila kita nak berniaga, kita bukan bersaing dengan 5 orang, 7 orang, 10 orang. Kita bersaing dengan 30 juta rakyat Malaysia. Jadi kena betul-betul fokus. Kenapa? Betul-betul fokus. Bila cakap, okey, kepada anda semua penonton-penonton semua, kita nak jual beg, bukan beg biasa-biasa. Beg kita beg luar biasa, yang cantik, yang eksklusif. Harga kita tawarkan begitu murah, begitu promosi yang luar biasa. Cakap macam tu. Okey, Amayan pula cakap. Kita usahakan Amayan. Tak apa, Amayan training. Amalan lama boleh. Okey, 1, 2, 3, action. Okey, ni adalah promosi. Semangat lagi Amayan. Okey, kita lagi seminit lagi. Jadi korang patut dapatkan sekarang, okey? Ini adalah Cici versi yang baru. Tak semangat Amayan. Kalau macam tu orang tak nak beli Amayan. Ni adalah Cici versi yang baru. Tak ada semangat. Ni adalah Cici versi. Itu nak marah. Semangat bagi orang suruh beli. Ayo, tak ada kereta. Okey, voice over sikit. Okey, macam mana cara voice over? Voice over macam mana voice over? Do you have the mic? Bukan cakap. Bukan cakap je, orang dengar. Okey, jadi ni adalah beg Cici yang berwarna hitam dan design dia yang unik dan juga boleh muat banyak benda. Apa itu power bank, phone Semangat tak? dan juga Tak semangat tak? foundation. Bukan macam tu Abang Hajar Amayan tau. Dengar Abang cakap. Beg Cici ni memang eksklusif dan juga lawa. Dan didatangi dengan strap yang mewah dan juga eksklusif. Harga yang kami tawarkan adalah luar biasa. Harganya di luar adalah RM400. Tetapi hari ini kita tawarkan dengan harga RM42. Anda grab sekarang. Didatangi dengan kotak yang eksklusif. Kita ada masa lagi. Tak habis 2 minit saja. Terus grab sekarang. Harga betul-betul terpelanting. Macam tu. Bagi orang bergairah nak beli. Okey? 1, 2, 3. Aiman, bagi keputusan Amayan. Go. Okey, jadi apakah yang korang tunggu sekarang? Kita ada promosi yang besar sekarang ni. Nampak ada beg yang berwarna merah. Kalau macam ni Amayan gagal bersaing dengan orang. Ada 30 juta rakyat Malaysia. All out Amayan. This is your chance. You already next week is 18 already. Ni adalah beg warna coklat, okey. Jadi korang bukan dapat beg saja dan juga korang boleh dapat dia punya strap. Dan apa yang penting tentang strap ni ialah dia boleh jadi strapless. Jadi korang boleh bawa pergi dinner ke, atau pergi event, atau pergi apa-apa majlis. Okey. Jadi beg ni boleh digunakan dengan banyak-banyak situasi. Okey, kita perhatikan lagi. Harga kena lagi 1 minit. Okey. Yang bebel-bebel ni tak beli Jangan nak bagi abang bebel-bebel kat sini. Ni bukan ada kelas motivasi kat sini. Suruh kau bayar. Okey. Okey. Ni bukan ada kelas motivasi kat sini. Ni suruh korang bayar. Dari design dia. Okey, Chef pula cakap. Okey. Tapi masih kurang berjaya. Okay, korang. Kurang apa? So, like I said, design ni pun sangat-sangat Cuba Amayan, evergreen okey, tak kejap. korang. Dengar ni. Korang berdua, cuba korang berdiri kat sini, Abang cakap. Diri berdua kat sini. Okey, dengar Abang cakap Cuba, tengok muka Abah. Cuba bayangkan kita ni nak cari rezeki. Persaingan banyak orang. Persaingan dengan apa? Banyak orang. Banyak orang. Jadi bila Adil beri peluang untuk buat live, kena semangat. Sebab nanti kalau suatu hari nanti abang
Abah matilah esok lusa, orang tak nak beli barang. Sebab orang nak beli barang sebab Abah. Jadi korang pewaris Abah, kena all out lah. Abah kerja daripada pagi, pukul 6 pagi. Tengah hari Abang live sampai ke malam, malam ke petang, petang ke malam. Korang live ada tak sampai 5 jam? Jadi Amayan dengan Church dah besar ni. Jadi cari rezeki. Bukan kita nak bersaing dengan banyak orang. Lepas tu kita bersaing dengan jutaan orang. Abah nombor berapa sekarang ni? Abah bersaing dengan berapa ramai orang? Okay, Alhamdulillah. Papa nombor 1 sekarang ni. Jadi korang kena fikir. Suatu hari nanti kalau Abah mati, korang boleh waris. Faham? Persaingan makin sengit. Kalau korang tak belajar daripada sekarang, macam mana nak berjaya? Betul tak? Marah bukan tanda benci. Marah tanda apa? Sayang. Ni anak kesayangan siapa ni? Abah. Ni anak kesayangan siapa? Abah. Tahu? Apa sayang anak Abah? Tapi kena semangat. Tak boleh lem. Kena kuat. Just kena. Right. Dah. Kita sama-sama kita bekerja cari rezeki tau. Kita kena semangat. Kita kena hebat. Jadi orang yang hebat ni, orang yang kuat ni kena cepat. Dengar apa cakap. Menjadi orang yang hebat, kena cepat. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Tak. Sorry. I terbaca komen. Tak boleh ketawa ya kalau Baik, macam tu. Abah. Sorry, Abah. Tak boleh macam tu tau. Ya, Abah Abah. serius ni. Okey. Tak boleh tau. Baik, Abah. Okey, menjadi orang yang hebat. Dengar. Dengar, Abah. Dengar apa cakap. Kena cepat, kena tangkas, kena rajin, kena fokus. Kenapa? Kena fokus. Kena cepat, kena fokus, kena rajin. Okey, kalau Abah tak sayang, Abah tak apalah, biarlah jadi anak orang kaya. Duduk dalam bilik, betul tak? Apa panggil turun padang. Bukan hari-hari tak kena. Okey, tak apalah. Okey, tak apa, kita berniaga. Yang mana dah bergerak, terima kasih. Yang nama ada gerak, terima kasih. Yang kongsi rezeki dengan kita, terima kasih. Okey, kita 10, Okey. 9, Kuat lagi. 7, Lagi. 6, Lagi. 4, 3, Kuat lagi. 1. Satu. Kita 1. Okey, bagus. Okey, dah boleh. Terima kasih. Dah naik harga 120. Dah harga dah naik dah. Korang kat sini ada 11,000 menengok je. Membelinya tidak. Menengok je langkau. Ya, aku ni kenapa nak ajar anak aku? Nanti anak aku lembek, nanti cari duit macam mana? Kau nak bagi anak aku duit? Okey. Kita ada 2 beg. Kita nak bagi harga lelong lah. Kita bagi harga lelong sekarang. Korang nak warna yang ini ke? Hitam nak warna apa, kakis ke ataupun nak warna merah? Korang bayangkan kalau Abah mati satu hari nanti, kau tak cakap warna merah, ambil warna merah. Mai. Terima kasih for the gift Alia Saleh. Papa meniaga cari rezeki yang halal. Okey, nak mana? Nak warna kopi ke nak warna merah? Nak warna kopi ke nak warna merah, kakak? Janganlah nangis. Kami semua sini. Kami semua ni just kat tengah-tengah. Just tengah-tengah. Sini. Terima kasih yang membantu kami kongsi rezeki cakap. Terima kasih. Cepat terima kasih semua. Terima kasih semua. Yang kongsi rezeki dengan kami. Kami cari rezeki, ajar anak saya niaga, itu je. Okey. Anak Abah guna anak yang hebat. Okey. Warna kakis ke warna merah? Warna kakis warna merah. Okey, ramai yang nak. Warna kakis ke merah? Vote merah atau kakis. Kita bagi harga lelong. Merah atau kakis? Merah atau kakis? Kakis ni banyak stok tak banyak Orang okey, ramai yang ni. Okey, kita nak tengok Ches pakai. Okey, Ches akan pakai beg ni. Dan ini adalah super duper premium Ini talinya tolong ibu. Talinya tengah-tengah ibu ya. Lain dah beda. Berapa ada? Okey, Ches pakai yang ni. Pakai dulu. Pegang sikit. Okey. Ini gaya dia. Cantik tak beg ni? Okey, dia baru satu gaya. Okey. Pinkan dulu. Berapa rata harga dia? Cuba tengok harga dia berapa. Okey. Satu gaya macam ni. Satu gaya. Okey, satu gaya macam ni. Okey, taruh pampers. Okey, berapa harga dia? Tengok harga dia. Siapa nak voucher komen? Okey, Mayan masuk Mayan. Macam mana nak semangat Mayan? Okey, 1, 2, 3.
Okey. Siapa yang nak beli macam tu lah Mayan? Siapa yang nak beli dapatkan sekarang. Bukan dapatkan sekarang Mayan. Kita berniaga, Mayan kena belajar macam mana cara nak close. Okey. Okey, sekarang harga berapa? Cuba tengok. Sekarang harga berapa? Cuba tengok kat beg kuning. Macam tu. Berapa harga sekarang? Harga berapa sekarang? Cuba komen, bantu Papa. Okey, 250. Cuba ulang Mayan, ulang. Sekarang berapa harga dia? Okey. Jangan tunjuk-tunjuk. Macam Okey. tu. Korang dapat berapa ringgit? Macam tu, tunjuk-tunjuk. Okey, harga berapa? Harga berapa? Berapa harga dia? Berapa harga dia? Kau jangan macam tu. Kau adalah reaction sikit. Berapa harga dia macam tu? Dia kan macam orang buta dah tengok. Berapa harganya? Macam tu. Okey, 1, 2. Kau jangan kata-kata ucas. sorry, ampun. Abang serius ni. Okey, 1, 2, 3. Berapa harganya? Macam tu. Berapa harga dia? Okey. Korang akan dapat berapa ringgit? Cuba cek sekarang berapa ringgit. Pandai. Berapa harga? Okay, komen. Kau jangan bagi ikut tu. Kita nak serius ni. Berapa harganya? Siapa nak harga? Harga betul-betul belanja. Komen yes. Siapa nak harga betul-betul belanja? Komen yes. Macam tu. Ulang Maya. Yes. Siapa nak harga betul-betul belanja, komen yes sekarang, okey? Cek harga dia. Cepat. Bukan cek. Yes dulu. Baru cek. Baru boleh cakap Okay, yes. kalau korang nak, korang kena Cakap cakap yes yes dulu. sekarang. Okey? Komen yes. Terima kasih Dana Hakim for the gift. Kami saya kongsi rezeki. Kami saya duit. Alhamdulillah. Okey, kita bagi harga voucher. Harga serah diri. Harga kau berdiri. Kita bagi ni. 99. Berapa harga dia? Okey. Jom kita tengok berapa harga voucher hari ni. Terus tengok. Macam tu Mayan. Jom kita tengok harga vouchers ini. Jom kita tengok. Tapi janganlah kau ikut abang punya ayat. Kau ayat kau sendirilah. Okey, 1, 2, 3. Jom kita tengok harga dia sekarang, okey? Korang type sekarang. Kalau korang nak cakap yes, Okey, okey? harga dah turun je kau. Okey. Okey, sekarang harga dah turun. Korang cuba cek harga dia berapa sekarang. Cuba type kat comment section. Okey dah. Okey, cerita raya pula. Okey dah. Okey, tunjukkan beg macam mana raya. Okay, so yang ni adalah kita punya bag. Nama dia apa? Kau semua cici. Cici yang lain. Lily. Ini Lily, okay? Yang ni adalah bag Lily kita lah, I said. Yang ni pun so very very fashionable dekat sini. Harga dah turun korang. Berapa dapat korang? Cuba korang tengok. Macam tu kau. Okay, so it is structured, but obviously it's very like soft structured bag. So yang ni pun sesuai kalau korang nak pakai. Terima kasih Dana Hakim. Bagi hadiah. Okay. Okay, ini pun sangat-sangat cantik. Like, I would recommend, just kalau like bags like this, just suka pakai dia punya handle sahaja tau korang. To me, the handle is like very very pretty. Sebab the handle is a part of the bag. So yang ni macam, Okey. nampak ke tak? Macam ni. Masuk tangan macam ni. Masukkan. Okay, yang ni pun Jangan sangat nampak sangat. Awak tak nampak beg. Macam ni. Macam tu. Pose. Okay, Okey. Warna apa yang kita ada? Jom kita tengok warna-warna yang kita ada. Kita ada warna hitam. Kita ada warna black. Kita ada warna brown. Kita ada warna pink. Tapi stok limited. Kalau habis kakak.